PAS, hantam PAS, dia tidak seharusnya disamakan dengan agama Islam. Tak betul. PAS adalah politik, badan politik. Islam adalah agama rasmi negara kita. So saya tak faham. Dia buat laporan polis terhadap saya. Saya tak faham. Kita hantam PAS, takkan PAS sama dengan agama Islam? Kalau kita ikut perlembagaan, Islam is the religion of the federation. Ini termaktub dalam perlembagaan. Mana orang PAS boleh samakan Islam dengan PAS? Tak betul kepada saya. Itu badan politik. Nak meraihkan sokongan dan dapat kuasa. So, Islam dipolitikkan demi kepentingan politik PAS. So, tuan-tuan dan puan-puan, sampailah masa kita berharap masyarakat Tionghoa di Kelantan ini, walaupun tak banyak, mungkin dalam lingkungan 50,000 saja, satu state. Di Kota Baru mungkin dalam lingkungan 10,000, dan Kota Lama.